Bukit Cangkat Asar. Baru-baru ni berlaku satu tragedi yang menggemparkan satu Malaysia. Sini. Geng Jio nak story. Bukit Cangkat Asar terletak kat Tanjung Malin, Perak. Bukit ni famous sebab aktiviti rekreasi dan hiking. Bukit ni tak tinggi mana pun, geng. Anggaran sekitar 200 ke 300 meter je. Tapi dia ada satu daya tarikan yang cukup unik untuk orang datang ke sini. Pada bulan Mei 2026, ada satu tragedi kehilangan misteri pendaki seorang gadis bernama Nur Izzati yang berusia 19 tahun. Pasukan penyelamat tertentu menjalankan carian besar-besaran selama beberapa hari di kawasan hutan ni. Akhirnya, gadis itu ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragedi ini menjadikan peringatan bahawa walaupun sesebuah bukit nampak mudah didaki, tapi risiko tetap ada di sekeliling dan sentiasa perlu berwaspada. Bukit Cangkat Asar ni ada keunikan tersendiri, iaitu kawasan hutan yang nampak merah dipenuhi pokok gelam. Warna kemerahan pada batang pokok itulah yang membuatkan para pendaki berasa kagum. Tambahan pula, dari puncak bukit, pengunjung boleh tengok panorama Tanjung Malin dan view yang sangat memukau mata. Dari sudut geologi pula, kawasan ini dipercayai terbentuk daripada tanah laterit merah yang kaya dengan kandungan besi. Sebab tu kita boleh nampak jelas warna coklat merah pada permukaan tanah dia. Dan kawasan dia pun berhampiran banjaran titiwangsa yang biasanya terbentuk daripada batuan granit dan metamorf. So geng, walau secantik dan seindah mana pun sesuatu lokasi tu, keselamatan tetap nombor satu dan perlu berhati-hati. Dapat something?